Okay, kami nak try tempat baru, aku dengan Azim dengan Adib belakang. So kami nak try spot baru ni. Ada tengok video Azer Best Channel. So dia mengenai sini boleh terkerong banyak lah. Lepas tu apa, nanti kami nak cuba juga main dua towing, ada ikan pelajing tak talang ke. Okay, nak jalan jauh, anjing banyak sini. Okay Azim lah. Okay Azim dengan Adib semoga gasak. Ni lepas raya ni kita nak try, nak pulun. Lepas raya ni kita nak pulun mancing. Sini boleh. Sana dia dapat atas juga. Kena redahan gila kot. Kena redahan. Sini ada jalan ni. Wih, kami first time datang sini. Tak tahu mana jalan masuk. Okey, dah jumpa dah. Masuk. Panas eh. Kalau kecil kan dia lagi banyak orang kan. Tu Azim dah strike, dia kata. Kenapa tu? Makan ji tau. Kena badan. Buntai kena badan makan ji. Oh, sini syok. Nayak tak tinggi, bolehlah atas sini. Teduh pula. Aku dah siap pakai ini tadi sebab sana tadi panas. Sini teduh rupanya. Buka lagi dah ni aku punya glove. Okey, buka balik glove. Oh, sini ayak memang elok. Syok magic ni. Tapi kami bawa umpan masing-masing. Aku bawa udang dengan umpun-umpun. Dia orang bawa udang. Aku bawa sotong dengan umpun-umpun. So memang kalau datang Batu Ferringhi ni wajib bawa umpan aku rasa. Sebab jauh kami nak datang sini. Kalau datang sini ayak tak elok, alun kuat, kalau tak ayak keruh. Tu memang tu boiling. Memang rugilah tu ada boiling panas. So main bottom pun okey juga. Cun lah spot ni. Aku tak tahu. Bukan tak tahu, dah lama dengar. Cuma tu boiling weh. Boiling apa tu? Bismillah. Allah, tak lepat pula. Tu boiling sebelah dia. Tu. Boiling. Aku rasa patah tu. Ketalang. Tu boiling lah pak, boiling. Boiling tu. Tu tak tahu. Talang apa tu? Nampak tak? Nampak tak? Tapi makin jauh dia. Shot magic nampak ni. Ayak macam ni. Tu nampak tu. Tu. Magic pun shot nampak ni. Ayak macam ni. Ui. Dia. Terkejut aku. Alah, dem berang-berang. Ada gangster. Ni Latar aku rasa ni.
Tu nampak boiling Adib. Tak? Tak sampai ni. Talang apa tu? Boiling dia main. Dia main tu sampai dekat tu. Okey, ada strike. GT. Talang. Oh, alhamdulillah. Awesome. Mantap. Darah ke? Ish, kena isang. Aku pindah sini pula. Tadi aku kat sana. Saya kau talang tu je. Dapat. Kalau bottom mesti ada ikan ni. Cuma aku nak try dulu main. Main udang towing ni. Diorang dua main jig tadi. Pun tak ada ikan. Padahal air nampak elok situ tadi. Tu Adib strike kat akhir dah. Main jig tadi tu. Aduh. Awat! Lucut! Oh, ikan apa tu kecil. Bottom lah. Strike lagi. Oh, macam kasar. Kita tak tahu dia pakai bottom ke atau jig ke. Oh, main ni bottom. Bottom memang ada lah confirm ikan. Aku bawa umpan juga ni, sotong dengan umpun-umpun. Tapi tengok ayat elok ni, sayang pula kalau tak main apa udang towing ni. Jadi dah boleh talang sekok. Cari lagi. Balik keruh. Plan B lah aku buat udang towing untuk main bottom dengan air keruh kan. Ni satu masalah di Batu Feringgi ni. Dan kenapa aku lama tak datang sini. Sebab ni lah, buat pukat. Sampai situ dia labuh pukat. Spot ni okey pada air yang elok. Lepas tu kedalaman dia pun okey. Aku pakai jig 7 gram ni rasa lah sampai ketuk-ketuk bawah. Dia belah tak tahu bila dia ambil pukat tu balik. Sebaiklah dia nampak agak timbul tu. Sebaik ada nampak benda pukat tertimbul. Kalau tak esok-esok main sini kan, tak ada tanda-tanda pukat main lah. Baby talang. Wush, kecil dah. Dia ambil kat bawah ni. Tak lekat. Tu lah bawah daun ni. Ada baby talang tu. Oh, ada ambil. Ah, okey. Aduh. Wait. Dia frenzy. Oh, tu. Banyak. Aduh. Okey, kat juga akhirnya. Yah, aduh. Dia ada.
Aduh. Oh, tu. Hui. Boleh telah sini ya. Sawah kat pantai ni tapi ada anjing. Okey. Ini muka-muka kumpau. Tak apa, dia orang bottom boleh dapat ikan juga. Tapi alhamdulillah aku dapat talang sekok. Tapi nak balik tadi banyak talang sambar tapi tak lekat dah. Lepas tu tadi ada apa? Pukat lah. So tak syok mengair. So dalam dekat 2 jam lah kami mengair sini tadi. Yalah nak try tempat baru kan, tapi pasti repeat lagi lah. Tengok nanti datang masa air besar macam mana. Okay, ni dah nak pukul 7. Kami balik dulu. Jumpa lagi. Ni macam kebun ni, ada orang bela kebun ni kan.